Alright guys, dekat depan aku ni adalah sebuah motosikal 250cc CF Moto 250 SR Lite. Harga bawah 10,000 je guys. Okay, jom kita tengok apa spek ada kat motor ni. Okay, menggunakan telescopic fork. Tapi walaupun teleskopik, tapi dia nampak macam premium lah tu. Korang tengok kat sini, dia tulis CF Lite. Lawa lah, nampak premium. 2 piston caliper. And then ada ABS, dual channel ABS ya. Dan size disc 292mm. Bagi aku okey dah ni. Harga pun baru berapa kan. Kita tengok dekat suspension belakang. Menggunakan monoshock. Single piston punya caliper. Ada ABS, size disc 220mm. Okay, spek engine ni sama dengan 250 SR. 249cc, output 27.5 horsepower dan 22 Nm of torque. Okey lah, nak pakai harian kan, nak pergi jalan jauh sekali-sekali okey, tak ada masalah. Kat bahagian dia punya paparan handle ni, okey, dekat handlebar dia ni, jom kita tengok. Dia menggunakan meter digital saja, tapi okey bagi aku, still acceptable. And then dekat sini ada charging port, USB Type A dan juga Type C. Lain semua basic lah, tak ada apa-apa. Backlight pun tak ada dekat button. And then size tangki 12 liter. 12 liter. Jalan jauh senyum guys. Okey. Dekat tangki dia ni kita tengok dekat atas cap dia ni kan. Dia datang dengan satu corak karbon. Dia bukan karbon original lah, dia corak karbon saja. Kalau kita tengok kat body dia ni banyak corak karbon ni. Satu kat tangki atas tu, and then second kat bawah ni, nampak ni? Okey. Lagi satu kat bawah sini nampak ini pun dia corak karbon juga. Menggunakan lampu LED depan dan belakang. Depan waktu tu dia punya daylight dia lah. Lawa lah, aku nampak tu. Cerah guys. Tengok daripada depan kan. Nampak garang gila guys, nampak tak? Ui, garang gila. Okay. Alamak, blur pula. Okay. Kita tengok belakang, lampu LED. Okay, dekat belakang dia ni apa aku suka kan? Tengok di belakang, nampak tak? Korang nampak tak ada macam lubang-lubang tu? So dia lebih aerodynamic lah, ada potong angin. Senang cakap potong angin lah, nampak ni. Masuk sini. Nampak tangan aku. Alright. Dia menggunakan 2-piece seat. Okay, 1, 2. Seat dia lembut bagi aku. Belakang agak macam keras sikit lah. Tapi still okey kot. Belakang kau orang duduk sangat pun. Okay, motor-motor macam ni pergi ride seorang je best. Naik dua orang tak syok. Okay. Alright, untuk seat rider 780mm. So untuk orang Asia bagi aku okey, tak ada masalah. Berat 165kg. Kalau korang nak pergi mencilok-cilok dekat bandar kan, sekali-sekali pergi potong lori atas highway lawan angin, okey. Bagi aku still stabil lah. Lagi satu, dia ada ABS tadi. ABS tu kalau ride waktu hujan ataupun jalan licin, dia sangat membantu. Sangat membantu. Okey, nampak tak? Lawa-lawa. Okey, so korang rasa macam mana motor ni? Berbaloi tak? Harga bawah 10,000. CC 250. Single piston. Ada slipper clutch. Apa lagi? Double overhead cam. Korang komen lah. Korang rasa okey tak? Harga bawah 10,000 motor ni.